Okey, ni adalah mesin untuk urut tapak kaki dari brand jenama Gintel. Masa aku nak beli dulu pun tak pastilah benda ni sama ada berbaloi atau tak untuk dibeli. Maklumlah bila ada sakit tapak kaki, memang rasa suka diurut tapak kaki. So aku tunjukkan contoh macam mana mesin ni berfungsi. So mula-mula korang masukkan kaki macam ni. Kemudian tekan power button. Oh, memang best diurut tapak kaki. Mesin ni diurut tapak kaki sahaja. Dia tak urut belah atas, tak urut belah tepi. Tapi dia urut tapak kaki daripada depan, ibu jari kaki sampai ke tumit. Dia ada setting untuk tukar pilihan mode mengurut. Dia ada timer. Kalau korang tanya aku sama ada berbaloi ke tak beli mesin ni, kalau tanya aku secara peribadi, ya aku suka Sekali lagi bila korang ada selalu sakit tapak kaki, beli mesin urut tapak kaki dari Gintel ni, bagi aku berbaloi. Korang berminat untuk dapatkan mesin ni,